Okay geng, kita ada benda baru hari ni. Ni dia barang dia. So kepala bateri ni dia dah lama susah sikit nak buka kan. Jadi aku punya bateri punya asyik nyala-nyala je. Jadi kita tukar kepala baru. Macam biasa aku gunakan pelayar buaya ni. Tapi macam kau tahulah kan, aku dah cuba cara-cara macam-macam. Dia tak boleh pergi. Memang tak boleh pergi. Aduh, macam-macam gaya dah. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Penyudah pakai ni. Nak try pula yang macam ni. Alamak, longgar pula. Kena cari saiz yang betul lah. Alright, jumpa dah saiz yang betul. Okay, kita buka slow-slow. Relax balik. Tak ada benda nak kejar ni. Relax. Slow-slow buka. Konektor ni dia kalau cabut dia punya kepala, bateri tu punya kepala tu, dia tercabut, memang payah cari ganti dia. Hati-hati. Sebab benda ni bukan senang-senang kau nak buka. Kau kena penuh dengan kesabaran. Kereta lama bang, kereta lama macam ni lah. Kan, ada perlu tukar, kita tukar. Okay, kita cabut. Kita buka dia punya kepala lama ni. Okay, jap aku buka keluar tu. Okay, settle. Masa ni memang dah pisang tak lah nak buka dia punya tepi ni kan. Memang benda dah tak tahulah, dah lama berkarat macam ni. Memang susah sikit lah nak buka. Santai, aku memang paksa macam ni lah kan. Dah geram lah. Kalau sampai aku dah tekan macam tu, memang aku dah geram tu. Okay, kita cabut. Apa-apa dulu sebelum kita pasang yang baru ni, kau kena longgar dulu yang lama. Yang baru, sorry. Yang baru ni kasih longgar. Santai brother. Okay. Lepas tu masukkan. Masukkan ni elok-elok sikit. Tengok dia punya dawai dah keluar ke belum. Kalau belum keluar dawai dia, kenalah buat. Sebelum tu kau kena fikir satu benda. Kau kena ukur dulu. Sampai tak sampai. Kalau sampai, alhamdulillah. Kalau tak sampai, kau kena buat baru lah. Macam biasa. Okay, settle brother. Macam ni lah rupa dia. Okay, gerak.